Teh ginseng ini kan aku tengok banyak orang dia buat TikTok punya video. Lepas tu aku pun pergi try lah. Ada banyak dekat dalam lah. Aku rasa sebulan pun tak habis lah. Dia punya tea bag ni korang letak dekat air panas. Tonyol dalam seminit boleh minum. So teh ni actually dia ada ginseng dekat dalam. Infused dengan mulberry untuk enhance wellness dan juga support korang punya kidney. Kalau korang berasa korang punya buah pinggang kan, kadang-kadang korang takut kan ada masalah kan. Doktor menakutkan korang EGFR sudah rendah lah. Aku faham. Actually kita ni dia memang no problem. Kadang-kadang kita termakan ubat ke, kena COVID ke last time, ataupun certain medication korang pergi check up, dia mesti akan effect korang punya kidney lah. Dia punya tulisan digit tu lepas report keluar dia memang akan rendah sedikit. Lepas tu doktor cakap korang punya kidney sudah nak rosak, korang takut. Tapi coy, Adrian doakan kidney korang tak ada masalah lah. Tapi ini dia memang boleh bantu kidney korang. Sebab dia punya perencah-perencah ini dia memang original, organic. Dia ada ginseng juga tau. Dan actually selain dia bantu korang punya kidney bagi dia recover balik, dia ada dia punya specialty juga. Macam korang dengan isteri korang ada masalah kan, bukan Adrian cakap lah, mereka yang cakap kehidupan suami dan juga isteri tidak harmoni, korang boleh minum lah. Korang tahu lah kalau lelaki kan, macam korang ada anxiety, ketidakselesaan kan, kadang-kadang terasa macam sendiri ada problem tapi actually tak ada problem. Tapi korang nak korang punya mind lebih segar, inilah boleh bantu korang lah. Bukan Adrian cakap lah, dekat sini dia tulis. Isap okok ke, alkohol ke, tiap-tiap hari duduk kerusi, jangan risau. Boleh try teh ginseng ini. Kalau korang kerap buang air kan, air kencing kan, tak henti kan, kena aircon sekejap nak pergi kencing, bawa kereta sekejap nak pergi kencing, takut kuku ciau korang ada masalah, jangan risau. Lepas tu yang ada obesity, gemuk sikit kan, sakit pinggang kan, ataupun korang feel kurang bertenaga lepas makan, letih tak henti lah. Dia tulis secawan teh 10 harta karun ginseng dan polygonatum setiap hari. Special. Tapi Adrian dah try. Actually masa Adrian try, korang feel seluruh orang kau daripada otak sampai bawah ke esok hari dia memang okay, dia memang energize. Dan barang ini dia bukan scam-scam lah. Dia betul-betul ada cop halal dekat sini lah. Sini pula dia tulis Fan Hua Youli. Dia punya nama ni Fan Hua Youli, bermaksudnya bertenaga lah. Sini korang boleh tengok dia punya perencah ni, raspberry, bunga lelaki, euphorbia, macam-macam lah, polygonatum, serbuk matcha, ginseng. So dia punya rasa tu actually dia taklah pahit sangat, dia ada sedikit manis-manis. Taklah manis sangat sebab ini teh Cina kan. So untuk isteri-isteri, kalau korang rasa lelaki korang ada bermasalah dengan korang, tak nak coy korang, try beli ni bagi dia minum. Aku rasa esok mungkin dia akan peluk kau kuat-kuat. Aku just kidding je lah. Tapi apa-apa pun aku sendiri ada 3 pack lah. Okay, sekian saja. Kalau korang rasa Adrian tipu, korang pergi tengok TikTok orang lain, apa yang mereka cakap tentang teh ni. Alright.